Apakah hukum pemilik ternakan lepaskan ternakan merata rawa? Dengar baik-baik. Siapa yang bela lembu, bela kambing, bela kubah, bela ayam itik, hukum dia lepas pagi petang harus. Bila harus? Jika tidak memudaratkan. Lagu mana 100 ekor lembu dia tubik pagi pukul 7, jalan tepi jalan tidak membahayakan pengguna jalan raya. Dan hijau jalan, kuning berhenti ramai-ramai lembu, merah lembu pakak berhenti belaka. Dia taat lampu merah. Kemudian pagar-pagar orang dia nak masuk, kebun-kebun orang dia nak ambil, dia memang jaga. Dan bila nak kecing nak berak, 100 ekor lembu ni akan balik semula kecing di rumah dia. Kalau ada lembu lagu tu, harus dia lepas. Jelas lagi. Tapi kalau duduk tengah jalan membahayakan orang lain, menyebabkan orang aksiden, ambil makan habis tanaman-tanaman orang, berak atas permih-permih orang, merosakkan kenderaan orang, hukumnya haram lepas. Siapa kata? Nabi. Nabi kata mana? La darara wala jirara. Tak boleh membuat susah kepada orang lain. Mu nak bela-bela, jangan menyusahkan orang. Maka tubik satu kaedah dalam mazhab Syafi'i, ad-dararu yuzalu. Kemudaratan hendaklah disekat, dihalang. Faham? Jadi kena, kalau lembu malah merosakkan harta tanaman dan sebagainya, maka lembu itu kena kurung dalam kandang. Kalau tak berkurung, ambil tuang lembu, letak dalam kandang. Soalan seterusnya,